Saya dilahirkan dalam keluarga yang tergolong keluarga yang miskin lah. Ayah saya bekerja sebagai nelayan dan mak saya sebagai suri rumah tangga. Dan saya adalah anak yang ke-6 daripada 11 adik-beradik. Dan pada masa itu 11 adik-beradik itu adalah ramai dan kami terpaksa berkongsi makanan dan berhimpitlah berada dalam sebuah rumah yang agak kecil. Dan pada masa tersebut saya terpaksa ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 2 kilometer sehala lah. Kesusahan itu sebenarnya telah mengajar saya memikul tanggungjawab yang besar melalui kehidupan yang getir dan terpaksa berkorban lah untuk meraih sesuatu yang saya rasakan pada masa tersebut sukar untuk orang lain dapat. Sebenarnya pada awalnya saya melihat saya perlu berusaha untuk mengubah nasib keluarga saya ini. Jadi untuk mengubah nasib keluarga saya memerlukan pengorbanan lah dari segi mental dan fizikal untuk berjaya. Dan keinginan yang paling kuat pada saya pada masa tersebut adalah saya nak belajar di sekolah berasrama penuh. Cita-cita untuk belajar di asrama penuh ini telah menjadi satu impian lah, satu bukti menyatakan yang kita ni berjaya dalam pembelajaran. Dan jika diberi peluang untuk belajar di asrama penuh, saya rasa peluang belajar itu sangat teratur dengan mengikut peraturan-peraturan di asrama penuh itu. Dan saya juga rasanya apabila belajar di asrama penuh ni boleh membawa diri saya dari kemeluk keluarga yang miskin. Satu titik pertamalah untuk saya mencapai cita-cita saya. Saya sangat kecewa sebab saya gagal untuk memasuki MRSM. Jadi saya berfikir, kenapa orang lain boleh berjaya, saya tidak boleh berjaya. Dan bermula daripada situ saya start memikirkan mungkin usaha saya tidak cukup lagi untuk membolehkan saya berjaya. So saya perlu berusaha dengan lebih gigih. Dan ketahanan mental dan fizikal itu sangat penting. Jadi untuk menjadikan saya seperti sekarang, apa-apa perancangan yang dibuat mestilah perancangan yang strategik. Dan untuk membolehkan kita berjaya dalam perancangan tersebut, kita memerlukan tools dan juga kita mesti set high target. Maksudnya target yang tinggi dan juga high impact kepada perancangan itu supaya perancangan kita itu menepati objektif yang telah kita setkan. Berasal daripada awalnya, saya telah rasa melakukan sesuatu yang agak tak betul untuk mencapai tujuan saya, maka saya rasakan untuk berjaya dalam pelbagai bidang, kita mesti betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dan itulah yang saya pegang hingga sekarang. Sikap pemimpin itu perlu ada pada pemimpin. Dan ini adalah apa yang saya pelajari daripada dulu lagi sampai sekarang. Dan sekiranya diberi tanggungjawab, kita perlu adil dan selebihnya kita perlu percaya kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tamat bachelor degree daripada University of Denver, Colorado, USA. Dan saya pulang ke Malaysia pada tahun 1990 dan saya diterima untuk bekerja di Petronas sebagai intern di sana. Setelah tamat internship,
Pada tahun 1991, saya bekerja dengan syarikat Jepun iaitu Niigata Engineering Sdn Bhd di Kerteh. Dan pada tahun 1992, saya decide untuk menukar karier saya menyertai JPPKK sebagai pensyarah sandaran tidak terlatih. Dan saya disahkan jawatan saya pada tahun 1995. Pada tahun 2006, saya dilantik sebagai ketua program dalam bidang logistik and supply chain management. Pada tahun 2012, saya dipindahkan ke Politeknik Muazzam sebagai Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Pada tahun 2015, saya berpatah balik ke Polisas, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, dan saya diberi mandat untuk menerajui unit CSET. Pada tahun 2023, saya diberi tawaran untuk menjawat jawatan pengarah ke Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin sehingga sekarang. Saya ada dua mentor yang menentukan gaya kepimpinan saya. Sebenarnya kepimpinan itu dia datang dari dalaman. Dua mentor ini dia sebagai guidance kepada saya untuk guide supaya saya berada di landasan yang betul. Yang pertama adalah suami saya yang menyokong dan saya mempelajari pelbagai ilmu daripada beliau, especially dalam pengurusan korporat. That's why apabila saya datang ke PXMZA ini, saya ingin menjadikan Politeknik ini sebagai satu badan yang korporat dalam environment yang korporat. Dan mentor yang kedua adalah Datuk Hajah Nurlida binti Abdul Razak, mantan pengarah Polisas, yang mana dia telah mengajar kepada saya bagaimana untuk berjaya. Apabila membuat sesuatu perancangan, pelaksanaan itu sangat penting, detail dan target utama adalah untuk berjaya. Jadi yang ini saya ambil kira bagi Politeknik, bagaimana menguruskan human resource, staff di Politeknik. Bagaimana menguruskan fasiliti, bagaimana menguruskan pelajar dan pensyarah. Yang ini saya learn daripada beliau. Satu cabaran yang paling kuatlah saya rasa adalah apabila saya dipindahkan ke Politeknik Muazzam Shah yang jauhnya lebih kurang 120 km daripada Kuantan, dan pada masa tersebut saya tidak mampu untuk membawa anak-anak saya ke sana disebabkan oleh suami saya pun bekerja jauh di Kerteh. Jadi saya terpaksa berfikir tetaplah arahan saya kena akur, dan itulah di antara intipatinya kita perlu berhijrah. Dan saya yakin hijrah ini ada kebaikannya. Jadi saya berulang-alik sepanjang 2 tahun 2 bulan itu seorang diri, bermula pada 6:30 pagi sampai pukul 8, balik pukul 5 sampai ke Kuantan pukul 7, dan tak pernah satu hari pun rekod kedatangan saya itu lewat. Pengorbanan yang paling besar adalah saya tinggalkan anak-anak yang sedang membesar, yang akan menduduki peperiksaan UPSR, PMR dan juga SPM. Tapi saya yakin ketentuan Allah itu sangat saya harapkan supaya Allah mempermudahkan segala urusan saya. Keputusan yang paling sukarlah dan ia memberi impak yang sangat penting dalam hidup saya adalah menerima tawaran untuk menjadi pengarah ke Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Saya menerima cabaran itu selepas saya pun terpaksa pergi kaunseling untuk mendapat kenapa saya perlu datang ke PXMZA. Jadi bila saya balik pada kaunseling itu, saya rasa ini adalah cabaran.
saya akan terima walaupun pada masa tersebut saya telah mendapat pemangkuan DH54. Sepanjang saya berada di PSMZA, almost 3 tahun, pelbagai kejayaan telah kita kecapi. Tapi saya highlight 2. Yang pertama adalah Malaysian Book of Record, yang mana pengiktirafan Malaysian Book of Record selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024 dan 2025. Yang ini memfokuskan kepada penjenamaan dan reputasi PSMZA sebagai pemberi pendidikan TVET di Malaysia. Yang kedua, pencapaian yang sangat membanggakan adalah kejayaan pihak PSMZA menghantar pelajar-pelajar untuk menjalani latihan industri ke LRVTC, Liju Vocational Technical College di Liju, China dalam bidang rail. Seramai 64 orang pelajar datangnya daripada Polisisi, 23 orang pelajar daripada PSMZA. Yang ini melambangkan bagaimana graduan TVET, especially daripada Politeknik, mampu berdaya saing di peringkat global. Dan ia memberi impak yang positif kepada graduan Polisisi bagi mempelopori bidang rail. Pasukan bekerja PSMZA adalah yang terbaiklah untuk semua warga PSMZA. Dan saya nak fokuskan kepada AMP. Tim kerja saya yang sangat komited, berdedikasi. Dan mereka di antara warga-warga PSMZA ini, saya mendapat feedback lah mengatakan bahawa warga PSMZA ini sangat meraihkan tetamu. Dan apabila saya membuat keputusan, saya rasa saya dipercayai dalam membuat keputusan tersebut. Dan mereka ingin sangat menghormati di antara satu sama lain. Jadi dia membina satu suasana kerja yang harmoni dan seronok bekerja di sini. Go for your dream. Kekalkan kecemerlangan PSMZA. Jadikan nilai teras 5A+ sebagai pegangan dan 5 matlamat utama PSMZA bermula 2023 hingga 2030 adalah pegangan untuk terus berjaya. Saya amat mensyukuri dengan nikmat Allah yang bagi pada saya, di mana saya mendapat pasangan suami yang sangat menyokong kerjaya saya, memberi panduan setiap kali saya membuat keputusan dan memberi sokongan setiap kali saya terasa tertekan dan down. Dan saya juga diberi 5 orang anak-anak yang berjaya dalam hidup mereka, yang mana tanpa restu Allah maka saya tak sampai di sinilah. Dan saya percaya ketentuan Allah adalah yang terbaik, yang mana dia telah membantu memacu kehidupan saya sekarang sehingga hari ini. Terima kasih ya Allah. Dalam mencapai objektif, kita perlukan satu perancangan dengan strategi yang betul dan juga menggunakan tools yang betul. Di situ kita boleh dapat high impact program. Kita berhak untuk hidup gembira kerana kita memilih untuk hidup gembira. Kerja sebenarnya kita tak perlu ulang-ulang kalau kita do it right at the first time. Kesihatan adalah penting untuk membolehkan kita mencapai objektif. Always keep yourself fit. Normally, kehidupan kita selalu melakukan kesilapan, tapi tak salah untuk kita mulakan hari ini dengan betulkan yang biasa, biasakan yang betul.
hidup ini diberi pilihan dan pilihan itu ada di tangan kita. Untuk keseimbangan bekerja sebagai penjawat awam, kita ada keluarga dan tugas hakiki. So, first thing first. Perkataan ini sangat biasa pada tuan-puan, tetapi sangat luar biasa pada saya at the first time. PSMZA melangkah ke era baharu.